Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi SAW bersabda, Nabi kata 3 benda ni jangan sampai jadi. Jadi 3 benda ni baru kita kelupuk. Nak beriman, nak jadi orang baik, nak ikut agama, it's too late already. Lewat dah, tak boleh buat apa dah. Apa dia? Yang pertama, tulu'i syamsi min maghribiha. Matahari naik ke barat, matahari duk naik ke timur, tak apa lagi. Yang kedua, wad-dajjal. Bila keluar main dajjal, terus apa dah? Sudah terlewat. Yang ketiga, wadabbatul ardi. Keluar satu jenis makhluk daripada muka bumi. Yang ni ulama macam-macam cerita. Tapi ceritanya dabbatul ardi, sebahagian besar ulama kata dia terbit mula di Makkah. Benda-benda ni dia menjadi alamatul kubra. Dia menjadi alamat-alamat besar kiamat. Bila dia mai benda ni, tidak ada lagi taubat kepada manusia. Bagi orang yang belum Islam, tidak ada lagi cerita masuk Islam. Bagi orang yang tak beriman, tidak diterima lagi iman pada ketika itu. Sampai kata Nabi SAW kata di dalam hadis riwayat Muslim,